Tapi saya pakai benda ni berbeza, kurang asap. Kurang asap pakai benda ni. Assalamualaikum. Hari ni kita nak COD Vortex dekat Tokyo Lori ni. Abang Ari So abang Ari ni dia memang buat bisnes transport So hari ni tengok 6 boleh borong. 6 Okey bang. Tu dua untuk kereta, 4 untuk lori. Betul bang. Bang, review sikit bang Abang Ari. Boleh. Okey bang, abang dah pakai berapa lama dah Vortex ni? Saya dah pakai Vortex ni dah sebulan lah. Sebulan lebih kurang sebulan. Betul. Okey, sebulan. So repeat lagi 4 untuk lori Untuk lori. So abang Ari cakap dia ada berapa biji lori? Saya ada 5 biji lori. 5 biji lori So okey bang, boleh cerita sikit pengalaman abang pakai Vortex ni? Benda ni bang sebenarnya elok untuk pakai dekat lori lah. Lori ataupun kereta. Okey. Saya pakai benda ni, minyak memang jimat. Memang betul-betul jimat sih lah untuk driver lori. Untuk driver lori lah. Okey. Satu minyak jimat. Biasa saya isi minyak ni daripada Selayar. Okey. Pergi ke Kelantan. Minyak paling kurang 200 satu taki. Maksudnya one way? One way saja. Okey, start pada Selayar sampai ke Kelantan, minyak paling kurang 200. Sekarang ni saya pakai benda ni, Vortex ni. Saya jimat setengah taki. Saya isi minyak ni 200 sampai Kelantan, setengah je minyak saya pakai. Pakai benda ni. Setengah taki. Biasa tak pakai benda ni. Saya tak pakai benda ni, minyak satu tank habis. Perbezaan dia, minyak satu tank dia habis. So maksudnya separuh boleh jimat minyak. Separuh boleh jimat. Selalu kalau daripada KL pergi Kelantan, penuh dalam 200. Betul. Balik pun 200 masuk 400. 400. Sekarang ni saya pergi balik minyak kurang 240 saja. RM240 je saja. So jimat RM160. Betul bang, RM160 saya jimat benda ni. Okey, spotlight banyak. Banyak spotlight. Pakai banyak spotlight berapa 8. Okey, benda ni untuk lapu. Biasa lori saya ni jalan tengah malam bang. Benda ni. Malam je saya jalan. Okey, lapu dulu asal dia kurang terang. Lah ni alhamdulillah terang macam ni pakai benda ni. Lepas tu nombor 3 radio. Belum ni sat bunyi. Tapi lah ni alhamdulillah sampai bunyi clear. 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 Pakai benda ni dekat ni. Okey, nombor 4 untuk asap. Asap. Asap lori saya ni. Saya pula habis. Betul. Tapi saya pakai benda ni berbeza, kurang asap. Kurang asap pakai benda ni. Jadi tak takut dengan JBJ dah mana? Paling tak takut lah. Asap ada sekitar kan bawa saya tepuh lah. Kita pakai benda ni. Tu je lah bagi saya pakai lah ni. Okey. Saya kira-kira semua saya pakai benda ni. Jimat, pada jimat saya beri 1,680. Saya jimat. Satu bulan? Satu bulan. Pakai benda ni. Satu bulan. Berbaloi tak baloi? Alhamdulillah bang. Saya tak tipu. Memang berbaloi. Okey, kalau 1 sampai 10 saya bagi abang, berapa abang bagi untuk Vortex? Okey, 1 per 10 saya bagi 9/5 lah. 9.5? 9/5. Masya-Allah. Saya baru cuba benda ni tapi alhamdulillah benda ni jadi. Benda ni pun saya dah pakai benda lain. Saya dah pakai tapi kurang abang, kurang cantik. Kurang cantik tapi kalau yang ni alhamdulillah memang sebab yang ni teknologi terbaru bang. Teknologi baru Betul bang. Okey, ni abang Ari, so lori dia adalah Diwani. Ya, betul Diwani. Okey bang, tak nak promote sikit ke? Okey, yang mana-mana mengenai nak sewa lori ke seluruh Menanjung, saya pergi. Saya punya lori dan ni saya punya kontak nombor. Okey, ni abang Ari So siapa-siapa yang nak pakai lori pindah barang ke, pindah rumah ke apa benda, so boleh kontak abang Ari. Nombor ada 2 kat sini. So harga dia dah boleh murah sebab minyak pasal benda ni. Minyak jimat. Pakai benda ni lagi jimat. Okey, Abang Yi. Terima kasih banyak, Abang Yi. Okey, Vortex. Vortex.